Tiga benda ni kan, kita sebagai orang Islam kena hati-hatilah dalam trading. Nombor satu ialah maisir. Maisir ni bahasa mudah dia ialah gamble. Okey, bahasa mudah dia ialah berjudi. So berjudi tu maksudnya apa? Buat benda tak tahu pakai apa, pakai nasib, pakai masuk je, rasa-rasa ikut. Tak ada teknik, tak ada sistem, tak ada risk management, tak ada structured framework. Dah confirm benda tu maisir. Dan kadang-kadang bila sebut maisir ni, dia tengok konteks ni lah, berniaga kan. Tak pernah berniaga, tak pernah ada apa, lepas tu tiba-tiba cubalah jual, cubalah. Itu kategori mana? Maksudnya itu kategori benda yang gambling. Jangan gamble sebab dia damage pada kita, damage pada kita punya keluarga, anak isteri sebagainya. Sebab tu kita dalam trading ni kita kena buang semua unsur-unsur maisir ni. Okey, gunakan ialah low risk money management. Gunakan ialah structured framework. Okey, proven punya trading method macam saya panggil one good setup. Tu nombor satu, kena ingat. Nombor dua ialah unsur-unsur garah. Garah ni kontrak tak jelas lah, uncertainty. Jadi macam saya, memang saya fokus kepada ETF, Exchange Traded Fund. Tapi ada a few instrument saya memang guna kontrak. Cuma bila kita kontrak atau derivatif ni, kena faham lah. Kan broker tu selamat tak? Regulated tak? Duit tu sebenarnya ada tak? Ataupun dia main dalam B-book saja. B-book tu dia tak hantar dekat liquidity market kan? Lepas tu even kena faham juga sistem tu. Kan? Dia kadang-kadang orang ingat semata-mata kalau kontrak ni bergantung kepada contohnya lah, orang kalah, orang untung. Kalau macam tu, share market pun lebih kurang macam tu. Sebab dia konsep wealth creation dengan wealth transfer kan. Dia bukan semata wealth transfer sebab kadang-kadang dalam konteks ni ialah orang yang running contohnya kontrak derivatif ni ataupun company tu, dia pun ada hedge dengan pasaran luar. So benda-benda maklumat kena tahulah sikit sebanyak kan. Jadi bahasa mudah dia lah kontrak tak jelas. Itu ialah garah. Nombor tiga, riba. Okey, riba ni tricky sikit sebab konvensional punya bank, contoh kita kena interest sebagai sampai sekarang kena kan. Jadi dalam kes ni kalau saya trading, kita pastikan kita tak carry trade, maksudnya tutup esok lusa ke, sebab benda tu kan kena swap interest. Kita tak nak macam tu kan. Katalah kita ni kurang ilmu agama pun jangan 100% jahil macam tu lah, checklist tu lah. Jadi ada orang tanya saya, coach macam tu macam mana kita nak tahu benda tu isu compliant ke tidak dalam bentuk syariah? Saya macam ni lah nak cakap saya clear pasal maisir, pasal garak, pasal riba dan pasal leverage. Dan saya tak pakai pun excessive leverage pasal apa. Memang leverage tu ada tapi tak pakai pasal apa, kita low risk kan. Jadi dalam konteks ni maksudnya checklist tu kena ada. Katalah you pergi kedai makan Melayu ke mana-mana, cuba tanya dia ada cek sini sarkastik sikit lah, ada segi halal lah saya nak makan lah. Saya rasa susah nak cari tu kan. Tapi kenapa kita yakin? Pasalnya dia Muslim, dia ambil produk Muslim. Benda-benda macam tu dia macam clear cut dari segi result yang memang ada. So itu yang saya rasa ialah you kena start think about. Bagi tahu pada saya lah, kita kena tahu iaitu macam mana knowing buat benda tu secara sistematik ni, secara structure. Dan of course lah, nombor satu kena clear kan. Saya pun nak tenang juga, takkan nak pakai bantai macam tu. Jadi saya clear lah antara benda-benda macam tu. Jadi ambil tahu sikit lah, study sikit dan dapatkan result yang mungkin boleh bantu kita dengan, yelah duit tu betul tapi nak tenang juga kan. Macam tu lah point ni. Alright, jumpa nanti. Saya dekat Taiwan sebenarnya. Sekali habis race dekat High Rock tu, baju pun High Rock beli sebab hari tu baju basah sangat. Dan ni antara, yelah, cari kawasan-kawasan sekitar alang-alang sampai ke sini. Alright, jumpa lagi.